Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali di Kompleks Sukan S2 Seremban untuk aksi Grand Finals 2025. Di gelanggang kini, Lokesh Wineswaran dari Negeri Sembilan akan berlawan dengan Julius Stanley Howe dari Selangor. Dua bakat junior yang makin menyerlah dalam kancah kebangsaan. Lokesh merupakan seorang yang terkenal dengan disiplin length dan first step yang pantas. Julius pula agresif, suka ambil bola awal dan cipta tekanan di depan. Kedua-dua atlet telah masuk ke dalam gelanggang dan kita akan saksikan perlawanan ini sebentar lagi. Penggada telah beri isyarat untuk permulaan dan kita akan saksikan servis pertama dari Julius. Rally telah bermula dan kita akan lihat bagaimana kedua atlet ini menyusun strategi untuk mendapatkan mata yang pertama. Mata pertama didapatkan oleh Julius dan servis kedua daripada Julius. Lokesh ambil straight drive daripada Julius, straight drive daripada Lokesh, cross court daripada Lokesh. Julius buat drop. Tidak berjaya diambil oleh Lokesh. Julius mendapat mata yang kedua. Apa yang saya boleh lihat di sini, Julius amat mendominasi early game ni. Kita akan lihat bagaimana Lokesh cuba untuk mendapatkan poinnya yang pertama. Di sini kita dapat lihat cross court daripada Lokesh dibalas oleh Julius. Cross court daripada Julius diambil oleh Lokesh. Drop dari situ dilakukan oleh Julius. Poin yang pertama untuk Lokesh. Servis yang pertama dari Lokesh cuba diambil. Sayang sekali. Lokesh cuba untuk ambil tapi tak dapat. Seterusnya servis daripada Julius dibalas oleh straight drive daripada Lokesh. Terkena ten. Kita dapat lihat servis daripada Lokesh cuba diambil oleh Julius tapi tak dapat. Mata yang ketiga untuk Lokesh, kita dapat lihat yang Lokesh cuba untuk mendahului Julius. Cross court daripada Julius, straight drive. Cross court daripada Lokesh, straight drive daripada Lokesh, cuba diambil. Rally amat panjang. Kita akan lihat siapa yang akan mendapat poin dalam rally ini. Nampaknya Lokesh mendapat poin yang keempat. Kita dapat lihat yang sama-sama mendapat poin yang sama, 4-4. Rally ini bermula dengan sangat laju. Diambil oleh Lokesh, diambil oleh Julius. Drop di situ daripada Julius. Mata yang kelima untuk Julius. Foul yang pertama daripada Lokesh. Poin dapat kepada Julius. Dibalas tu wall post oleh Julius. Diambil oleh Julius. Terkena badannya. Mata ke-6 untuk Lokesh. Kita akan lihat servis untuk Lokesh. Bola terkena corner. Terus roll bola tu. Tak dapat diambil oleh Lokesh. Jarang-jarang sekali kita dapat lihat bola yang macam tu. Applause untuk Julius. Kita dapat lihat Julius mendominasi gelanggang. Cuba
Cuba diambil, dibalas oleh Lokesh. Cross court daripada Lokesh. Dah cukup wide dah tu kaki Julius, tapi tak dapat diambil, tak cukup. Servis daripada Lokesh. Permainan dimula. Dominasi daripada Lokesh. Lokesh dapat mendominasi kawasan T. Tindakan yang sangat baik daripada Lokesh bila dia dapat mendominasi kawasan T. Rally ni agak menarik ya, sebab bagaimana kedua-dua pemain cuba untuk bersaing, berlawan antara sesama sendiri. Seri sekarang 8-8 skor. Servis daripada Julius, cuba diambil oleh Lokesh. Oh, sayang sekali. Julius menghantar bola ke belakang court. Cuba diambil oleh Lokesh tapi tidak berjaya. Jadi kali ini kita dapat lihat kedua-dua pemain cuba beri saingan. Drop daripada Julius, long toss daripada Julius, dibalas oleh Lokesh, diambil oleh Julius, kemudian dibalas balik oleh Lokesh, tetapi terkena di atas line. Poin yang ke-10 untuk Julius. Sama-sama kita lihat poin yang terakhir daripada Julius. Oh, sayang sekali. Julius tidak dapat poin yang terakhir kerana diambil oleh Lokesh. Kita dapat lihat. Oh, sayang sekali. Terkena tin. Julius memenangi set yang pertama. Sama-sama kita akan mengulas bagaimanakah permainan tadi. Apa yang saya dapat lihat adalah sepanjang game Julius mendominasi di kawasan T, tapi Lokesh cuba untuk menghalau Julius daripada kawasan T dulu, tapi Julius mungkin kerana Julius sangat berpengalaman dalam rally seperti ini, jadi mungkin tekanan yang diterima oleh Julius tidak seberapa. Mungkin Lokesh boleh cuba lagi untuk berikan pressure kepada Julius. Dan kita akan lihat di set yang kedua bagaimana Julius mengatur dia punya strategi untuk memenangi set yang kedua ni. Tapi mungkin Julius juga akan menambah dia punya pressure di dalam set kedua kerana mata yang dikejar oleh Lokesh tadi agak sipi-sipi ya. Kalau Lokesh mendapat poin ke-10 tadi, mungkin Julius berada dalam tekanan. Okay, kita akan mulakan set kedua dan diserve oleh Julius. Dibalas oleh cross court oleh Lokesh, cross court oleh Julius. Rally yang laju. Kita akan lihat bagaimana Lokesh dan Julius berentap di dalam rally ini. Ini merupakan rally yang panjang. Dibalas oleh Julius. Oh, sayang sekali. Bola roll. Poin yang pertama untuk Julius. Oh, drop daripada Lokesh. Tidak dapat diambil oleh Julius. Memang padu bola tu. Drop daripada Julius. Lokesh agak, saya lihat di sini Lokesh agak mungkin tertekan untuk early set ni, sudah mendapat rally yang laju. Poin yang ketiga untuk Julius. Sayang sekali untuk Lokesh. Julius serve keempat, diambil oleh Lokesh. Bagaimana rally ini berlangsung? Kita akan lihat siapa yang akan mendapat poin. Oh, kita dapat lihat yang
Julius mendapatkan mata yang keempat. Rally telah bermula. Lucas membalas dengan bola yang padu. Oh, sayang sekali. Bola tu memang padu. Julius cuba untuk mengambil tapi tidak dapat. Mata yang kedua untuk Lucas. Straight drop daripada Lucas. Cross-court daripada Julius. Dibalas oleh Julius. Diambil oleh Lucas. Bola drop tu sangat cantik ya. Lucas cuba ambil tapi tak dapat. Nampaknya Julius memang tunjukkan bakat dia sekarang. Bola terkena tin. Sayang sekali untuk Lucas. Kalau dia angkat sikit lagi raket dia tu, mungkin boleh dia dapat mata. Tapi Julius takkan senang-senang bagi point dekat dia. Dibalas oleh Lucas. Cuba dia ambil. Sayang sekali. Kedua-dua pemain mungkin berada dalam pressure, terutamanya Lucas, kerana agak jauh Julius mendahului. 7-3. Poin yang ketiga untuk Lucas. Poin yang keempat untuk Lucas. Kita akan lihat rally yang seterusnya. Straight drive oleh Lucas. Straight drive oleh sangat menarik rally tadi. Lucas cuba mengejar. Mata telah mendapat 5 mata daripada 7. Lucas berbalik. Pemain di hadapan. Lucas cuba meminta let. Kita akan lihat. Tidak dapat. Mungkin pegala tidak dapat lihat apa masalah di situ. Apa yang saya lihat adalah pertembungan di antara mereka. Bola tu 50-50. Rally seterusnya. Dibalas oleh Lucas. Dibalas straight drive oleh Julius. Straight drive lagi. Dia bermain di hadapan. Apakah mungkin kali ni Lucas cuba menukar strateginya untuk bermain di hadapan dan memberi pressure kepada Julius. Sebab rally yang tadi Julius memainkan peranan di kawasan T yang menyebabkan Lucas susah untuk mendominasi rally, mendominasi court Di sini poin yang ke-7 dikejar oleh Lucas. Apakah Julius punya strategi untuk memimpin marker di sini? Poin yang ke-9 kita akan lihat siapa yang akan memenangi set yang kedua. Julius perlu berhati-hati kerana di set yang sebelum ni Lucas hampir-hampir mengejar mata yang diperolehi oleh Julius. Kerana di set sebelum ini Lucas hampir-hampir mengejar mata yang diperoleh oleh Julius. Kita dapat lihat yang Lucas mendominasi kawasan T. High drop daripada Lucas. Bola yang padu daripada Julius. Matahari untuk Julius. Adakah dapat dihentikan oleh Lucas? Sama-sama kita lihat. Dibalas cross-court daripada Julius. Cross-court daripada Lucas. Padu. Terkena tin. Julius memenangi set yang kedua. Untuk set tadi kita dapat lihat yang rally tu mungkin Lucas merasakan tekanan. Oleh itu dia teragak-agak mengambil keputusan. Dan ada sedikit pertembungan di semasa rally tadi. Dan Lucas banyak kali nak ambil let daripada Julius, tapi dihentikan oleh pengadil kerana pengadil mungkin tak nampak apakah kesalahan di situ. Oleh itu untuk set yang selepas ni Lucas perlu berhati-hati dan mengawal keadaan